Selamat datang ke Bedah Sains. Pesawat halimunan bernilai bilion ringgit sering didabik sebagai entiti yang kebal dan gaib di ruang udara. Namun dalam dunia sains, mereka terlupa satu hakikat mutlak. Tiada apa yang mampu bersembunyi daripada ketepatan hukum fizik. Hari ini kita akan membedah anatomi sistem pertahanan udara secara terperinci. Di sebalik rimbunan hutan khatulistiwa dan topografi berbukit Malaysia, sebuah revolusi senyap sedang berlaku. Kita tidak lagi bergantung kepada radar tradisional yang memancarkan isyarat kuat. Sebaliknya, kita menggunakan pendekatan yang lebih organik, mengubah alam sekitar itu sendiri menjadi satu sistem saraf penderia yang maha luas. Bagaimanakah kita menjejak entiti yang direka khusus untuk tidak memantulkan sebarang isyarat? Jawapannya terletak pada sains gabungan penderia pasif. Sistem ini bertindak seperti telinga dalam anatomi manusia, memproses perbezaan masa ketibaan gelombang dengan ketepatan mikroskopik tanpa mengeluarkan sebarang bunyi. Mari kita lupakan seketika tentang mitos kehebatan ketenteraan dan fokus kepada biologi matematik. Pesawat generasi kelima dan keenam mungkin memiliki lapisan penyerap radar yang canggih, tetapi mereka masih tertakluk kepada persamaan Maxwell. Kita akan melihat bagaimana fizik melucutkan topeng halimunan ini selapis demi selapis. Untuk memahami kelemahan halimunan, kita mesti membedah cara ia berfungsi. Teknologi halimunan moden bertindak seperti virus yang mengelak sistem imun. Ia direka untuk menyerap tenaga radar dan memesongkan pancaran jalur sempit jauh dari sumber asal, menjadikan radar musuh buta terhadap kehadirannya. Ini adalah ilusi optik elektromagnetik. Apabila radar monostatik di mana pemancar dan penerima berada di lokasi yang sama menghantar isyarat, pesawat halimunan menyelerakkan tenaga tersebut ke angkasa lepas. Radar asal hanya menerima gema yang sangat lemah, seolah-olah ia hanyalah seekor burung kecil atau serangga di udara. Namun, anatomi peperangan udara telah berevolusi. Pesawat pejuang generasi kelima dan keenam kini berhadapan dengan krisis geometri yang teruk apabila mereka memasuki ruang udara yang dikawal oleh rangkaian penerima pelbagai titik. Mitos halimunan mula runtuh apabila ia diperhatikan dari pelbagai sudut secara serentak. Bayangkan sebuah bilik gelap. Jika anda menyalakan lampu suluh ke arah cermin yang bersudut, pantulannya tidak kembali kepada anda, tetapi ia pasti mengenai dinding lain. Dalam analogi ini, jika kita meletakkan penderia di seluruh dinding tersebut, kita dapat melihat pantulan yang disembunyikan. Inilah asas kepada radar di Wistatic. Di sinilah konsep pemerhati senyap diperkenalkan dalam ekosistem pertahanan Malaysia. Sistem pasif ini tidak memancarkan sebarang tenaga elektromagnetik. Ia ibarat pemangsa yang diam membatu di dalam hutan belantara, hanya mendengar dan menganalisis gangguan pada persekitaran yang disebabkan oleh pergerakan mangsanya. Pesawat halimunan sentiasa mengeluarkan jejak yang tidak disengajakan, sama ada dari komunikasi radio, altimeter radar atau sekadar gangguan pada gelombang televisyen dan radio awam yang sedia ada di udara. Pemerhati senyap kita mengumpul semua kebocoran fiziologi elektromagnetik ini untuk membentuk profil sasaran. Sekarang mari kita masuk ke dalam bilik bedah matematik dan menganalisis persamaan Maxwell. Persamaan ini adalah DNA kepada semua fenomena elektromagnetik. Ia membuktikan secara mutlak bahawa tenaga tidak boleh dimusnahkan, ia hanya boleh diubah bentuk atau dihalakan ke tempat lain. Ini adalah perangkap duistatik. Bahan penyerap radar yang menyalut pesawat halimunan adalah keajaiban kimia, bertindak seperti kulit sintetik yang menyerap frekuensi tinggi. Namun anatomi bahan ini mempunyai kelemahan kritikal. Ia sangat kurang berkesan terhadap serakan gelombang frekuensi rendah yang tidak sejajar dengan sumber pancaran. Apabila gelombang frekuensi rendah dari stesen radio awam atau menara selular melanggar permukaan pesawat ini, fenomena resonans berlaku. Pesawat itu sendiri secara tidak sengaja bertindak sebagai antena gergasi yang bergema dalam spektrum elektromagnetik. Kulit halimunannya gagal berfungsi pada tahap selular ini. Seterusnya, kita membedah kepastian matematik di sebalik serakan ke hadapan atau forward scattering. Ini adalah fenomena optik di mana siluet sasaran menjadi lebih jelas apabila ia berada di antara sumber cahaya dan pemerhati. Dalam konteks radar, ia adalah bayang-bayang elektromagnetik yang sangat pekat. Ironinya, dalam senario penjajaran serakan ke hadapan ini, reka bentuk pesawat halimunan itu sendiri sebenarnya meningkatkan kekuatan isyaratnya di antara pemancar dan penerima pasif. Bentuk aerodinamiknya bertindak seperti kanta cembung yang menumpukan gelombang ke arah penderia kita di darat. Ini bermakna, pada saat pesawat itu cuba menyembunyikan dirinya dengan membiaskan isyarat ke tepi, ia tanpa sedar sedang menguatkan isyarat tersebut terus ke dalam perangkap duistatik kita. Secara fisiologi, sasaran itu sendiri yang menjeritkan lokasinya kepada rangkaian penderia yang sedang mendengar.
Mari kita visualisasikan bagaimana topografi unik Malaysia berfungsi sebagai inkubator gergasi untuk fenomena ini. Geografi kita bukan sekadar tanah va pokok, ia adalah struktur anatomi yang mencipta koridor semula jadi, menyalurkan isyarat elektromagnetik mengikut corak gangguan yang boleh diramal va dikira. Lembah-lembah di antara pergunungan bertindak seperti pandu gelombang wave guides. Isyarat yang terperangkap di dalam koridor ini memantul ke belakang va ke hadapan, menguatkan profil sasaran yang melintasinya. Ia adalah persekitaran yang bermusuhan untuk teknologi yang bergantung pada ruang terbuka untuk bersembunyi. Keratan rentas radar dewi statik ini membolehkan penderia pasif kita mengumpul data dari pelbagai titik pemerhatian. Setiap pantulan kecil, setiap gema mikro diserap oleh nodes penderia kita va diproses menjadi satu gambaran koheren. Kita sedang mengambil cap jari elektromagnetik pesawat tersebut. Dengan memahami anatomi gelombang va tingkah laku pantulan ini, kita menyedari bahawa teknologi halimunan bukanlah satu jubah ajaib. Ia hanyalah manipulasi geometri yang terikat dengan had fizikal. Apabila geometri itu dicabah oleh persekitaran va penerima pelbagai sudut, penyamaran itu hancur berkecai. Sekarang kita beralih kepada medium di mana pembedahan ini berlaku, udara tropika. Atmosfera Asia Tenggara bukanlah vakum yang kosong. Kelembapan yang sangat tinggi va rimbunan dedaun khatulistiwa bertindak seperti tisu lembut yang tebal mempengaruhi setiap aspek perambatan isyarat elektromagnetik. Bagi radar aktif tradisional, kelembapan ini adalah musuh utama. Molekul air menyerap va menyerakkan tenaga radar jalur X, mengurangkan jarak pengesanan secara drastik. Ia seolah-olah cuba melihat melalui katarak yang tebal. Namun bagi sistem penderia pasif, medium ini adalah kanta digital kita. Hutan hujan tropika yang padat menyerap hingar latar belakang frekuensi tinggi bertindak seperti penapis akustik gergasi. Ini membersihkan spektrum gelombang yang kita analisis, membolehkan penderia kita mendengar gangguan frekuensi rendah yang dihasilkan oleh sasaran dengan kejelasan yang luar biasa. Di sinilah banjaran titiwangsa memainkan peranan sebagai tulang belakang kepada anatomi pertahanan kita. Dengan menempatkan nodes penderia yang teragih di sepanjang puncak va lembah pergunungan ini, kita mencipta sebuah aperture atau bukaan gergasi yang terpencar di seluruh ruang udara negara. Apertur gergasi ini memberi kelebihan geometri yang mustahil dikalahkan oleh pesawat tunggal. Jarak fizikal yang besar antara setiap penderia dari utara ke selatan semenanjung mewujudkan garis dasar baseline yang sangat panjang. Garis dasar inilah kunci kepada ketepatan sistem kita. Mengapa garis dasar yang panjang ini penting? Ia membawa kita kepada proses biologi pengiraan sistem ini, perbezaan masa ketibaan TDOA. Apabila isyarat dari pesawat dikesan, ia akan tiba di penderia A beberapa mikrosaat lebih awal daripada penderia B. Perbezaan masa ketibaan yang sangat halus ini diukur dalam nanosaat adalah nadi kepada proses penjejakan. Secara matematik, perbezaan masa antara dua penderia ini melukiskan sebuah lengkung hiperbola di ruang angkasa. Pesawat tersebut pastinya berada di suatu tempat di sepanjang lengkung ini. Dengan hanya dua penderia, kita hanya mendapat satu lengkung, kita tahu ia ada di sana tetapi tidak pasti di mana tepatnya. Tetapi apabila kita memasukkan data dari penderia ketiga, keempat va puluhan penderia lain di sepanjang banjaran gunung, berpuluh-puluh hiperbola ini akan bersilang. Titik persilangan hiperbola-hiperbola ini adalah lokasi mutlak sasaran dalam tiga dimensi, latitude, longitude va altitude. Ia adalah kaedah penentuan kedudukan yang tidak memerlukan kita memancarkan walau sedikit pun tenaga. Kita hanya mendengar va membiarkan fizik mendedahkan koordinat sasaran. Topografi Malaysia dengan gunung ganangnya va kelembapan udaranya bukan lagi halangan kepada radar. Ia telah direkayasa semula menjadi sebuah kanta digital gergasi yang memfokuskan jejak sasaran. Dalam ekosistem ini, halimunan bukanlah satu kelebihan, ia adalah anomali yang mudah dikesan. Kini kita beralih kepada otak di sebalik operasi ini, enjin gabungan data. Mengumpul isyarat hanyalah separuh daripada pertempuran, memprosesnya dalam masa nyata adalah di mana keajaiban sebenar berlaku. Enjin ini memproses data saraf mentah dari pelbagai penderia secara serentak. Bayangkan membandingkan kelewatan milisaat dari berpuluh-puluh lokasi berbeza, membetulkan ralat gangguan atmosfera va mengira trajektori kelajuan supersonik semuanya berlaku dalam sekelip mata. Ini memerlukan kuasa pemprosesan selari yang bertindak seperti korteks visual manusia. Algoritma penentuan kedudukan TDOA va FDOA bekerjasama untuk membentuk kepastian matematik. FDOA menganalisis peralihan Doppler perubahan frekuensi isyarat akibat pergerakan sasaran memberikan kita kelajuan va arah vektor yang tepat.
Melalui gabungan sinergi TDOA dan FDOA, algoritma penjejakan berupaya mengubah bayang-bayang elektromagnetik yang samar-samar dan terputus-putus kepada data penjejakan berkualiti grade senjata. Kita bukan sekadar tahu pesawat itu ada di sana, kita tahu ke mana ia pergi dengan ketepatan sentimeter. Ketepatan ini adalah prasyarat mutlak untuk pemintasan kinetik. Sistem pertahanan udara tidak boleh menembak peluru berpandu ke arah kawasan umum. Ia memerlukan koordinat ramalan masa nyata untuk memandu peluru berpandu ke titik pertemuan yang tepat di angkasa. Enjin gabungan kitalah yang menyediakannya. Satu lagi kelebihan anatomi sistem pasif ini ialah imuniti mutlaknya terhadap peperangan elektronik tradisional. Pesawat moden dilengkapi dengan pod pengganggu yang memancarkan isyarat hingar berkuasa tinggi untuk membutakan radar musuh. Tetapi bagaimana anda membutakan sesuatu yang tidak memancarkan cahaya? Apabila pesawat musuh menggunakan pengganggu radar hot jammer, ia sebenarnya sedang melakukan tindakan membunuh diri secara taktikal. Enjin gabungan kita melihat pengganggu tersebut bukan sebagai hingar yang membutakan, tetapi sebagai suar bercahaya yang melaungkan kedudukan pesawat itu di ruang udara. Tambahan pula, sistem pasif ini kebal terhadap peluru berpandu anti-radiasi. Peluru berpandu ini direka untuk mengunci dan memusnahkan sumber pancaran radar. Oleh kerana nodus penderia kita tidak memancarkan apa-apa, ARM musuh menjadi buta dan tidak berguna, laksana pemangsa yang kehilangan deria bau. Rangkaian penderia yang terpencat ini juga menawarkan ketahanan biologi yang kita panggil lebihan hot redundancy. Jika satu nodus dimusnahkan secara fizikal, keseluruhan rangkaian hanya akan mengkonfigurasi semula laluan datanya, sama seperti otak manusia mencipta laluan saraf baharu selepas kecederaan ringan. Enjin gabungan dan kepastian matematiknya telah mengubah paradigma pertahanan. Kita tidak lagi melawan keluli dengan keluli, kuasa pemancar dengan kuasa pemancar. Kita melawan kekuatan material musuh dengan keupayaan analitik dan pemprosesan data yang unggul, bersembunyi dalam bayang-bayang spektrum. Implikasi dari teknologi ini membawa kita kepada satu anjakan strategik yang mendalam terhadap kedaulatan negara. Selama berdekad-dekad perlumbaan senjata udara didominasi oleh negara-negara kuasa besar yang mampu melabur ratusan bilion dolar dalam program pembangunan pesawat halimunan. Negara-negara yang mempunyai belanjawan pertahanan tahap mega sering dianggap berada pada kedudukan yang merugikan. Namun, pendekatan berasaskan fizik yang inovatif dan kos-efektif ini telah meratakan padang permainan. Ia adalah kemenangan kecerdasan saintifik ke atas kekuatan kewangan yang membuta tuli. Ini adalah konsep pertahanan berasaskan analisis. Daripada membelanjakan wang yang banyak untuk membina perisai fizikal gergasi, kita melabur dalam keupayaan kognitif sistem pertahanan kita. Kita menajamkan deria pendengaran elektromagnetik kita melalui perisian termaju dan algoritma fusi yang kompleks. Dalam doktrin baharu ini, halimunan pihak yang bertahan adalah sama kukuh dengan halimunan pihak yang menyerang. Nodus penderia pasif kita tersembunyi dengan sempurna di dalam rimbunan hutan dan pergunungan, tidak memancarkan sebarang isyarat, menjadikan mereka mustahil untuk dikesan secara elektronik oleh musuh. Musuh memasuki ruang udara kita dengan anggapan bahawa mereka tidak kelihatan, padahal setiap pergerakan mereka sedang dibedah, dianalisis dan dijejak secara senyap. Ini mencipta dilema taktikal yang besar bagi mana-mana penceroboh. Anda kong tahu sama ada anda sedang diperhatikan sehingga peluru berpandu dilancarkan. Masa depan peperangan ruang udara lagi mengenai siapa yang mempunyai pesawat dengan pantulan radar paling rendah. Evolusi teknologi gabungan penderia dan pengesanan berasaskan fizik sedang memacu ke arah satu realiti yang dapat dielakkan. Konsep halimunan, low observable akan menjadi usang. Apabila persekitaran itu sendiri termasuk awan, kelembapan dan isyarat komunikasi awam menjadi alat pengesan, tiada reka bentuk aerodinamik yang mampu melepaskan diri. Selagi pesawat itu mempunyai jisim dan mengganggu medan elektromagnetik di sekelilingnya, kehadirannya akan direkodkan oleh pemerhati senyap. Malaysia dengan topografi unik dan pemahaman mendalam tentang ekologi elektromagnetik tempatan berada di barisan hadapan dalam revolusi pertahanan ini. Kita cuba menentang alam semula jadi, kita memanfaatkan anatominya menggunakan setiap puncak gunung dan lembah sebagai sebahagian daripada perisai kedaulatan kita. Sains sentiasa menjadi penimbang tara yang muktamad. Teknologi halimunan mungkin memukau secara visual tetapi ia tetap tunduk kepada kepastian matematik dan hukum fizik. Melalui pembedahan ketat terhadap kelemahan ini, kita memastikan ruang udara kita kekal selamat dari sebarang entiti yang mendakwa diri mereka gaib. Terima kasih kerana menyertai eksplorasi mendalam ini bersama Bedah Sains. Kita telah melihat bagaimana gabungan penderia pasif mengubah persekitaran menjadi senjata analitik yang paling tajam
Jangan lupa untuk melanggan saluran kami untuk lebih banyak pembedahan teknologi dan misteri sains yang membongkar realiti dunia. Jumpa lagi. Namun, pembedahan kita belum tamat. Untuk benar-benar menguasai subjek ini, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam struktur mikroskopik interaksi gelombang. Mari kita kaji anatomi isyarat frekuensi rendah. Kenapa gelombang ini begitu degil dan enggan diserap oleh material halimunan yang paling canggih sekalipun? Bahan penyerap radar direka bentuk dengan kedalaman suku gelombang, dia membatalkan isyarat radar jalur X yang pendek. Ia bertindak seperti perangkap lalat biologi. Tetapi untuk membatalkan isyarat frekuensi rendah seperti jalur VHF atau UHF, ketebalan lapisan penyerap itu perlu hampir setengah meter. Secara fisiologi dan aerodinamik, jet pejuang Kong boleh disalut dengan bahan setebal setengah meter dan masih mengekalkan keupayaan terbang supersonik. Ia akan menjadi terlalu berat dan cacat bentuk. Inilah had fizikal bahan yang dieksploitasi sepenuhnya oleh rangkaian penderia duistatik kita yang mendengar jalur frekuensi rendah. Selain daripada kelemahan bahan, kita juga mesti membedah struktur kerangka pesawat itu sendiri. Sayap, ekor dan pintu ruang senjata mempunyai ukuran fizikal tertentu. Apabila panjang gelombang radar yang melanggarnya hampir sama dengan saiz struktur ini, ia mencetuskan fenomena serakan rezonans atau serakan Mi. Dalam zon serakan Mi ini, reka bentuk sudut tajam pesawat halimunan yang bertujuan memantulkan radar ke arah lain menjadi Hong relevan. Seluruh struktur pesawat bergema seperti loceng gergasi yang dipukul oleh tukul elektromagnetik. Loceng ini berbunyi kuat di ruang udara dan penderia kita mendengarnya dengan jelas. Mari kita kembali ke makmal alam semula jadi kita, Malaysia. Hutan hujan kita mengandungi biojisim yang sangat tinggi. Pokok-pokok bertindak sebagai penyerap semula jadi yang cekap untuk frekuensi tertentu, mengurangkan gema tanah atau ground clutter yang sering mengelirukan radar tradisional yang memandang ke bawah. Tanpa hingar yang dipantulkan dari tanah, langit menjadi kanvas yang sangat bersih untuk penderia pasif kita. Gangguan isyarat tu pesawat yang melintas menjadi sangat kontras, ibarat setitik dakwat hitam yang jatuh di atas tisu perubatan yang putih bersih. TDOA kita memproses kontras ini dengan sangat mudah. Selain itu, fenomena penyaluran atmosfera atau atmospheric ducting yang kerap berlaku di kawasan tropika berhampiran laut mewujudkan saluran gaib di udara. Saluran ini bertindak seperti gentian optik biologi, memerangkap isyarat dan membawanya merentasi jarak yang sangat jauh melangkaui ufuk bumi. Penyaluran ini membolehkan nodus penderia kita mengesan aktiviti elektromagnetik tersasaran lama sebelum ia melepasi sempadan ruang udara. Kita sedang mendengar denyutan nadi musuh terjarak beratus-ratus kilometer dibawa terus kepada kita oleh anatomi atmosfera iklim khatulistiwa kita sendiri. Oleh itu, geografi dan iklim kita bukanlah satu cabaran yang perlu diatasi, sebaliknya ia adalah komponen teras dalam sistem senjata pasif kita. Gabungan antara biologi persekitaran dan fizik isyarat mencipta satu ekosistem pertahanan yang unik, teguh dan mustahil untuk ditiru oleh negara beriklim lain. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam mengenai otak digital yang menguruskan kekacauan data ini, algoritma penapis Kalman. Dalam lautan isyarat yang sentiasa berubah, penapis Kalman bertindak seperti sistem imun kognitif, meramalkan keadaan masa depan sasaran berdasarkan data sejarah yang bergetar. Algoritma ini menggunakan rantai persamaan probabilistik, dia membersihkan hingar terukuran penderia. Jika penderia memberikan bacaan kedudukan yang sedikit melencong kerana anomali atmosfera, penapis Kalman secara matematik akan menapis ralat tersebut, mengekalkan jejak sasaran pada laluan anatomi yang paling logik. Bukan itu sahaja, sistem pengesanan pasif canggih juga menggunakan teknik yang dipanggil cross correlation atau korelasi silang. Ia membandingkan bentuk gelombang isyarat terpenderia A dengan bentuk gelombang terpenderia B. Ia seperti memadankan dua sampel DNA dia mencari persamaan mutlak. Apabila korelasi silang ini sejajar dengan sempurna, kita dapat mengekstrak perbezaan masa ketibaan V ketepatan sub-milisaat. Pada kelajuan cahaya, ralat 1 milisaat bermaksud ralat sejauh 300 km. Oleh itu, penjajaran mikroskopik ini adalah perbezaan antara mengenai sasaran atau menembak angin kosong. Proses matematik ini memakan sumber pengkomputeran yang sangat besar. Pada masa lalu, ia adalah mustahil dia dilakukan dalam masa nyata. Namun, berkemajuan mikropemproses moden dan seni bina pengkomputeran selari, kita kini mampu membedah dan memproses ribuan isyarat sesaat terus di pinggir rangkaian. Mari kita uji anatomi pertahanan kita với satu senario taktikal. Bayangkan sebuah skuadron pesawat pejuang halimunan musuh cuba menyusup masuk melalui Laut Cina Selatan. Mereka mengamalkan disiplin pelepasan elektromagnetik yang ketat radar dimatikan, radio senyap. Mereka fikir mereka adalah hantu.
Walaupun mereka senyap, ruang udara di sekeliling mereka khong. Terdapat ribuan stesen pangkalan selular, pemancar televisyen komersial dan satelit komunikasi yang membanjiri ruang udara với tenaga latar belakang. Ia adalah lautan sinaran elektromagnetik yang sentiasa bergelora. Apabila skuadron halimunan ini membelah lautan tenaga tersebut, badan fizikal mereka mencipta pusaran dan gangguan. Sama seperti ikan jerung yang berenang senyap di dalam air yang dipenuhi plankton bercahaya, ikan jerung itu khong bercahaya tetapi plankton yang disesarkannya mendedahkan pergerakannya. Penderia pasif kita yang terletak di kawasan tinggi di pantai timur khong mencari isyarat pesawat. Mereka memantau plankton elektromagnetik ini. Sebaik saja pusaran dikesan, algoritma TDOA diaktifkan mengira sudut serakan ke hadapan dan serta-merta melukis trajektori penerbangan mereka di atas skrin pemerintah. Penceroboh masih percaya mereka khong dikesan. Pada titik optimum, pertahanan udara kita melancarkan peluru berpandu permukaan ke udara. Peluru berpandu ini khong menggunakan radar aktif pada awalnya. Ia terbang buta, dipandu sepenuhnya oleh pautan data sulit rangkaian penderia pasif kita. Hanya pada beberapa saat terakhir sebelum hentaman, apabila peluru berpandu berada terlalu dekat dia dielakkan, radar aktif pencarinya dihidupkan. Bagi juruterbang halimunan, amaran ancaman mereka bertukar tersifar terus kepada merah menyala. Ia adalah serangan jantung taktikal yang mustahil ditangkis. Satu lagi kehebatan anatomi sistem ini ialah kesaling operasiannya atau interoperability. Rangkaian penderia pasif ini khong beroperasi secara bersendirian. Ia menyalurkan hasil bedah siasat data masa nyatanya ke dalam rangkaian pertahanan udara bersepadu kebangsaan, menggabungkannya với data radar konvensional. Penggabungan data pasif dan aktif ini mencipta kesedaran ruang udara berbilang spektrum. Jika radar aktif dibutakan oleh sistem pengganggu elektronik musuh, sistem pasif mengambil alih với serta-merta. Ia adalah lebihan biologi yang memastikan sistem pertahanan kita khong pernah mengalami buta sementara. Bahkan penderia pasif ini boleh digunakan di menentukur dan meningkatkan ketepatan radar aktif. Dengan mengetahui lokasi tepat sasaran melalui penderia pasif, radar aktif boleh menumpukan seluruh tenaga pancarannya ke satu titik kecil di langit, membakar melalui lapisan penyamaran halimunan với kuasa mentah. Pendekatan hibrid ini membuktikan bahawa teknologi pertahanan udara moden adalah mengenai membina satu organisma yang cerdas, khong sekadar mengumpul sensor yang terasing. Ia adalah pembedahan berterusan terhadap taktik musuh menyesuaikan tindak balas kognitif rangkaian pada kelajuan cahaya. Walaupun sistem TDOA pasif adalah senjata utama kita hari ini, anatomi fizik sentiasa berkembang. Para saintis kini sedang membedah prospek radar kuantum. Walaupun masih di peringkat makmal, ia berpotensi menjadi pelengkap muktamad kepada sistem pasif kita pada masa hadapan. Radar kuantum menggunakan prinsip belitan kuantum. Ia menembak satu foton ke udara sambil menyimpan kembar terbelitnya di pangkalan. Apabila foton yang dilepaskan melanggar permukaan pesawat halimunan dan kembali, kita membandingkannya với kembar yang disimpan. Sebarang gangguan pada foton itu mendedahkan sasaran. Apa yang menjadikan radar kuantum menakutkan bagi pesawat halimunan ialah ia kebal sepenuhnya terhadap sebarang bentuk pengumpanan atau spoofing. Pesawat musuh khong boleh memintas foton kuantum dan menghantar foton palsu kembali kerana tindakan mengukur foton kuantum itu sendiri akan memusnahkan keadaan belitannya. Ini adalah pengesahan mutlak hukum fizik mekanik kuantum. Sama seperti persamaan Maxwell dalam domen elektromagnetik klasik, mekanik kuantum menetapkan had muktamad yang khong boleh dilanggar oleh sebarang teknologi halimunan. Khong kira berapa bilion dolar yang dibelanjakan di membangunkannya. Pembedahan kos penyelenggaraan dan pengoperasian pesawat amaran awal hok radar kuasa tinggi adalah astronomi. Nodus penderia pasif menggunakan komponen komersial luar rak dan antena yang ringkas. Keajaiban dan pelaburan sebenar diletakkan di dalam perisian dan keupayaan analitik otak sistem ini. Ini membolehkan kita membina rangkaian padat với sebahagian kecil daripada kos radar konvensional. Strategi kos asimetri ini adalah mimpi ngeri logistik bagi pihak lawan. Mereka terpaksa membelanjakan beratus-ratus juta dolar di menaik taraf satu pesawat halimunan, manakala kita hanya perlu menaik taraf baris kod dalam algoritma kita di membatalkan kelebihan baharu mereka dalam sekelip mata. Dalam peperangan moden, kelestarian hak keupayaan mengekalkan pertahanan adalah sama penting với keupayaan tempur. Rangkaian penderia yang khong memerlukan kuasa tinggi mudah disembunyikan dan murah diganti bermakna anatomi pertahanan udara Malaysia memiliki daya tahan biologi yang sangat kuat. Terdapat juga dimensi etika dalam pemantauan udara pasif. Oleh kerana sistem ini khong memancarkan sebarang isyarat, operasinya benar-benar telus dan khong mengganggu alam sekitar hak lalu lintas udara awam.
Ia mematuhi prinsip pemerhatian saintifik tanpa campur tangan, hanya mengumpul data yang sedia ada di ruang awam. Pemerhatian senyap ini membolehkan Malaysia memantau kedaulatan ruang udaranya tanpa memprovokasi jiran hak kuasa asing. Jika kita menggunakan radar aktif yang kuat dia mengimbas melepasi sempadan, ia dianggap sebagai tindakan agresif. Sistem pasif membolehkan kita tahu segalanya tanpa mendedahkan keupayaan kita. Untuk menyatukan semua yang telah kita pelajari, mari kita jalankan satu bedah siasat maya ke atas sebuah operasi pemintasan berstruktur penuh. Kita akan lihat anatomi peristiwa fokus pada interaksi lancar antara topografi, isyarat dan pengiraan. Fasa 1, pengesanan anomali. Sebuah jet pejuang halimunan hitam pusam melintasi sempadan zon pengenalan pertahanan udara. Ia menyerap radar jalur X tetapi badannya memantulkan isyarat radio FM awam berfrekuensi rendah secara khung disengajakan. Jema frekuensi rendah ini dikesan bagi 3 nodes penderia pesisir pantai. Fasa 2, korelasi data. Isyarat mentah dihantar melalui jentian optik selamat ke enjin gabungan data. Algoritma korelasi silang menyelaraskan bentuk gelombang ketiga-tiga penderia memastikan ia adalah ancaman tunggal yang sama. 3 lengkung hiperbola dijana dan bersilang secara maya di ruang udara. Fasa 3, penjejakan berterusan. Apabila pesawat bergerak lebih jauh ke pedalaman, ia melintasi banjaran titiwangsa beresolusi tinggi. Di sini, kelembapan dan koridor gunung memfokuskan jejak elektromagnetiknya. Serakan ke hadapan isyarat pemancar televisyen komersial menguatkan siluet sasaran V mendadak. Fasa 4, ralat dan pembaikan. Pesawat melakukan manuver mengelak yang tajam cuba memecahkan kunci penjejakan. Terdapat kelewatan isyarat seketika. Namun penapis Kalman dalam enjin kognitif kita segera meramalkan laluan aerodinamik yang paling berkemungkinan menampung jurang data tanpa kehilangan sasaran. Fasa 5, penyelesaian penyasaran. Data penjejakan mencapai kualiti grade senjata. Koordinat 3D, kelajuan dan vektor ditransmisikan secara senyap kepada unit peluru berpandu pertahanan udara di darat. Pihak lawan masih menganggap radar amaran ancamannya akan berbunyi jika dia dikunci. Dia salah. Ini adalah anatomi pemintasan yang sempurna. Ia hong bergantung pada pancaran tenaga yang membuta tuli, tetapi pada pemahaman mikroskopik tentang bagaimana tenaga berinteraksi berjirim dan persekitaran. Ia adalah kemuncak evolusi gabungan penderia mengubah pertahanan udara menjadi satu bentuk sains ketepatan. Di penghujung pembedahan ini, kita dihadapkan oleh satu persoalan falsafah sains. Adakah halimunan benar-benar wujud dalam alam semesta fizikal? Jawapannya adalah tidak. Alam semesta adalah fabrik medan kuantum dan elektromagnetik yang saling berkait. Setiap gangguan meninggalkan parut pada fabrik tersebut. Teknologi halimunan moden hanyalah satu ilusi penipuan yang direka dan mengaburi satu jenis deria manusia radar monostatik tradisional. Apabila kita meluaskan deria kita, membina anatomi pemerhatian pasif yang memeluk seluruh spektrum frekuensi, ilusi itu terbongkar. Malaysia, sebuah negara yang sering digambarkan bagi kekayaan alam semula jadi, kini membuktikan bahawa alam semula jadi itu sendiri adalah perisai teknologi yang paling canggih apabila digabungkan bagi kepintaran matematik. Hutan dan gunung kita bukanlah kawasan terbiar. Ia adalah komponen aktif pertahanan kedaulatan kita. Melihat ke hadapan, perlumbaan senjata antara halimunan dan pengesanan akan berterusan. Generasi ke-6 pesawat pejuang mungkin menggunakan penyamaran plasma hak metamaterial aktif dia membatalkan isyarat frekuensi rendah. Tetapi setiap tindak balas ini akan sentiasa terikat oleh undang-undang termodinamik. Sebarang tenaga yang digunakan dia menyembunyikan pesawat akan sentiasa menghasilkan produk sampingan sama ada haba, anomali plasma, hak sekadar bayang-bayang ketiadaan isyarat. Enjin gabungan penderia generasi seterusnya akan direka dia mengesan ketiadaan ini oleh sama tepatnya. Oleh itu, marilah kita menghargai keindahan sains yang tersembunyi di sebalik sistem yang menjaga langit kita. Ia bukan sekadar perkakasan tentera, ia adalah simfoni matematik, kejuruteraan perisian dan fizik kuantum yang beroperasi secara harmoni tanpa kita sedari.